Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Booster Ramadan 2025 terbitan Think Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, rentetan daripada peristiwa daripada surah Al-Fil yang telah lalu, sebagai penambahan kita ingin sebutkan di sini, suatu ketika dahulu terjadi satu peristiwa wujudnya seorang manusia yang bernama Musailamah. Musailamah ni salah seorang daripada manusia-manusia yang mengaku menjadi nabi dan rasul. Musailamah ataupun digelarkan dengan Musailamatul Kadzab, Musailamah penipu kuat. Di mana Musailamah ini mengaku menjadi seorang rasul, menganggap dirinya juga adalah nabi dan rasul dan nak mengumpul manusia untuk mengikut beliau. Sedangkan hakikatnya Musailamah ini bukanlah seorang nabi dan rasul, tapi pendusta semata-mata. Akhirnya Musailamah ini dalam rangka nak bawa manusia ikut dia kata kalau dekat Muhammad turun ayat suratul Fil, yang kalau kita tengok pada siri yang telah lalu, tak perlu saya ulang kembali, makna dalam surah Al-Fil menggambarkan satu peristiwa dahsyat yang berlaku pada tahun kelahiran Nabi Muhammad yang dinamakan sebagai tahun gajah, di mana Raja Abraha dan tenteranya hancur lebur. Tuhan hantar tenteranya yang kecil sahaja. Tuan-tuan, lalu Musailamah mereka-reka dengan satu surah yang dia namakan juga sebagai surah Al-Fil. Cuba kita renungi makna apa yang ada dalam surah ini. Lalu kata Musailamatul Kadzab, dia kata, dia baca surah yang dia reka sendiri. Dia kata, aku pun ada juga, Tuhan bagi kat aku surah Al-Fil. Orang tanya, bacakan surah Al-Fil. Dia kata, Al-Fil, gajah. Mal-Fil. Apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil. Kamu nak tahu tak apa dia itu gajah? Lahu jismun kabir. Gajah ni badannya besar. Wa khartumun tawil. Dan belalai dia panjang. Saya rasa mungkin dia pun letak juga sadaqallahul azim. Kononnya nak kata dia baca tu ayat Quran. Memang orang penipu selalu macam itulah. Dia nak cuba-cuba, nak gambarkan kata dia cuba buat benda yang betul. Kan? Akhirnya tuan-tuan, cuba kita renungi. Apa isi kandungan yang ada dalam suratul Fil yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan surah Fil yang didakwa oleh Musailamatul Kadzab? Ada apa dalam surah yang direka dengan 5 ayat ini hanya cerita pasal gajah? Gajah tu badan dia besar, belalai dia panjang, mungkin sila-sila hari bulan dia tambah pula dengan telinga dia besar, ekor dia pendek. Tuan-tuan, tak payah cerita pasal gajah dekat manusia. Budak-budak kecil pun kalau tengok kita abang, oh itu gajah. Dia sebut 4-5 kali dia dah tahu dah kata yang tu. Oh ni gajah. Dia tengok dan dia faham. Tak penting untuk kita tahu gajah tu badan dia besar, belalai dia panjang. Tak penting. Dan tak ada satu kesimpulan, satu penceritaan, satu iktibar dalam surah tersebut. Inilah dikatakan sebagai rekaan manusia. Dalam dunia ni ramai manusia, puluhan manusia mengaku menjadi nabi dan rasul. Dengan dakwa-dakwi, dengan kepelbagaian, kadang-kadang mereka mengamalkan sihir. Diceritakan satu ketika, baginda Nabi SAW pernah meludah di dalam satu telaga yang airnya tidak mau keluar, dan akhirnya air keluar dengan begitu banyak. Musailamah kata, aku juga boleh buat. Maka lalu dia ludah kepada satu telaga, yang mana telaga tu airnya begitu tawar elok, dan kemudiannya air itu menjadi terlalu pahit sehingga tidak ada manusia yang boleh minum daripada telaga tersebut, air tersebut. Maka tuan-tuan, cuba kita lihat, inilah manusia yang cuba mendakwa-dakwi dengan dakwaan-dakwaan yang palsu. Kononnya mereka ini adalah manusia-manusia hebat, menjadi wali, menjadi aulia illah, menjadi Imam Mahdi, menjadi Nabi, menjadi Rasul dan sebagainya. Inilah dunia akhir zaman. Semenjak dulu sehingga sekarang, ramai yang mengaku belajarlah agama sehingga kita ada benteng untuk menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.